Pernah tak korang lalu dekat Kuala Lumpur dan rasa, bangunan ni siapa yang reka? Hijaz Kasturi ni dilahirkan 26 September 1936 di Singapura. Dia agak terbuka dengan idea reka bentuk yang bukan statik. Dia ni sebenarnya mula dari peluang yang kecil. Belajar jauh, kemudian pulang semula untuk bina sesuatu di negara sendiri. Dia ni tak sekadar buat bangunan yang cantik. Dia nak kalau boleh bangunan tu ada jiwa tempatan dan sesuai dengan konteks di Malaysia. Dia pernah berkata, dia tak nak reka bentuk yang jadi muzium tradisi saja. Tapi dia nak apa? Dia nak satu bentuk yang bawa identiti tempatan ke arah masa depan. Gaya dia ulang-ulang main dengan konsep seperti material moden tapi adaptasi kepada iklim tropika. Bentuk yang selesa untuk manusia dan bukan hanya gambar semata-mata. Jadi, kalau kita lalu bangunan rekaannya, kita boleh rasa ia moden tapi rasa Malaysia. Itu antara legasi yang terbesar dia pernah buat. Mari kita lihat beberapa bangunan ikonik yang dia reka. 1. Menara Maybank pada tahun 1987 hingga 1989. Terletak di KL, bangunan ini satu simbol ekonomi dan komersial Malaysia. Dia cuba tunjuk karya Hijaz dalam skala yang sangat-sangat besar. Okey, yang kedua adalah Tabung Haji Tower. 38 tingkat di Kuala Lumpur, siap sekitar lebih kurang 1984. Rekaan dia mencerminkan objektif institusi dan identiti tempatan. Nombor 3 adalah Telkom Tower tahun 2001. Satu contoh bentuk dinamik dan contemporary, menonjolkan sebagai landmark. Keempat adalah Putrajaya International Convention Centre PICC pada tahun 2004. Lagi satu projek skala besar yang membantu definasi bandar baru Putrajaya. So, kenapa bangunan-bangunan ni penting? Dia ada sebab dia. Dia bukan sekadar tinggi atau wah, tetapi ada fungsi dan identiti tersendiri. Dia ni juga telah menerima banyak anugerah, antaranya PAM, Gold Medal 2001 dan lain-lain penghargaan antarabangsa. So, dari kisah Hijaz ni, kita boleh tarik beberapa pengajaran. Bahawasanya seni bina bukan hanya soal bangunan. Ia soal budaya, identiti dan masa depan negara.